Assalamualaikum tuan-tuan. Apa khabar semua? Harap-harap sihat lah ya. Okey, hari ni saya berada di kampung. Kita tengok apa benda ada dalam ni. Okey, ni dah dia ya. Anak-anak ayam yang saya tetaskan pada 24 hari bulan 5. Yang telurnya saya ambil daripada kampung lah. Yang mak saya bela. Okey. Jadi ayam ni dah menetas pada 13-14 hari bulan 6. Jadi sekarang saya bawa ke kampung lah untuk hantar balik ke tempat asal dia. Okey, ni dah dia. Ada 17 ekor lebih kurang. 17 ekor. Ada 4 ekor daripadanya dia awal sikit menetas daripada yang kecil ni lah. Dia awal 3 hari. Jadi kejap lagi kita akan masukkan ke dalam sangkar lah. Sangkar kecil. Dia tak boleh masuk reban lagi. Maklumlah, dalam reban tu ada ayam yang besar. Jadi takut risiko terpijak nanti mati. Jadi kita akan buat sangkar kecil untuk masukkan dia dulu. Alhamdulillah sihat-sihatnya. Sampai malam tadi ni kampung ni. Jadi malam tadi dah gelap, tak sempatlah nak buat video. Okey. Setakat ni saja dulu video kali ni. Kita jumpa lagi kejap lagi. Assalamualaikum. Terbaik.